Assalamualaikum, selamat sejahtera, tasyahud dan waalaikum kepada semua gambai yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap gambai semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Percaya ataupun tidak, geng bayang semua, masih ramai lagi yang percaya bahawasanya tiap-tiap kali bila tibanya bulan Ramadan, hantu-hantu semua tak kenampakan. Kira macam tak ada langsung lah. Yes, betul, kita diberitahu tiap kali bila tibanya bulan Ramadan, kesemua syaitan-syaitan akan dibelenggu. Tapi kita pun kena ingat ada makhluk dari alam di mana kita tak nampak, which is makhluk jin, pun ada juga yang masih lagi yang beragama Islam pun mungkin berpuasa. Shadow rasa lah, okay, Shadow bab agama ni bukanlah ilmu power sangat, tapi kalau sekiranya ada kesilapan, boleh diperbetulkan di ruangan komen. Berbalik kepada tadi, so boleh dikatakan adalah level-level yang low rank lah, senang cerita. Jin-jin yang suka mengganggu manusia dengan penampakan. So, bersempena bulan Ramadan ni, Shadows dapatlah mencari beberapa cerita, basically 3 cerita lah, berkenaan dengan kisah seram di bulan Ramadan. So sekiranya geng bayar semua nak tahu apakah cerita yang bakal Shadows kongsikan, tanpa membuang masa, jom kita layan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Piu. Kita mulakan kisah yang pertama yang merupakan pengalaman yang dialami oleh Faris, di mana dia pulang ke kampungnya yang terletak di Kuala Pilah setiap kali bulan Ramadan membantu ayahnya yang membuka sebuah bazar di kawasan perkampungannya. So rumah pusaka keluarganya terletak sedikit jauh dari jalan utama. Siang hari, rumah tu terasa macam biasalah, normal lah, standard kan. Bunyi ayam, angin petang, suara jiran yang tak berapa jauh. Tapi waktu malam, suasananya agak berbeza. Yes, mungkin sunyi, tapi tak adalah sunyi yang teruk sangat. Sebab bila tiba bulan Ramadan ni, budak-budak kecil semua akan very excited lah. Buatlah segala aktiviti, main mercun ke apa ke, untuk meluangkan masa. So pada malam tu, selepas selesainya solat tarawih, Faris dan ayahnya duduklah di ruang tamu mengira duit hasil jualan kuih dari bazar. Sementara ibunya di dapur membancuh air untuk sahur awal lah. Lampu rumah menyala terang. Tiba-tiba, elektrik terpadam. Seluruh rumah tenggelam dalam keadaan kegelapan. Faris pun bertanyakan kepada ayahnya, "Ayah, TNB buat hal lagi ya?" Ayahnya bangun mencari lilin. Dan dalam kegelapan malam, hanya bunyi cengkerik dan angin yang menyentuh atap zinc. Kemudian, kedengaran suara memanggil Faris. Mengikut Faris, suara tu datang dari luar rumah. Perlahan, serak, seolah-olah seseorang berdiri di bawah tingkap. Faris terdiam. Ayahnya juga kaku. Sekali lagi kedengaran suara yang menyuruh Faris untuk keluar. Ibunya dari dapur bertanyakan siapa di luar. Ayahnya pun menjawab, tak ada sesiapa pun. So kiranya bukan Faris saja yang mendengar bisikan tu. Ibunya dan ayahnya turut dengar suara panggilan yang memanggil nama Faris. Dan sekali lagi suara tu memanggil. Kali ni lebih dekat, betul-betul di sisi dinding kayu di kawasan ruang tamu. Ayah Faris membuka sedikit langsir untuk mengintai. Kok-kok ada orang lah dekat luar mencari si Faris ni. Namun sekali lagi, tiada sesiapa yang berada di luar. Dan yang lagi menyeramkan, apabila mereka bertiga terdengar bunyi langkah seperti mengelilingi rumah, jelas kedengaran
Faris pada ketika itu terasa tengkuknya seram sejuk, meremang bulu romanya. Kemudian dari arah belakang rumah, tempat di mana ayahnya menanam pokok rambutan, yang kawasan tebal lah berkebun di area itu, sekali lagi suara memanggil Faris. Dan makin lama Faris mendengar panggilan namanya dipanggil, suaranya seolah-olah bukan macam manusia dah tahu. Suara yang serak-serak seperti harimau mengaum, lebih kurang lah. Disebabkan ketegangan pada ketika itu, ibunya mula membaca ayatul kursi dengan perlahan dan angin tiba-tiba berhenti. Suasana sunyi. Tak kedengaran langsung kali ni bunyi cengkerik ke apa, memang sunyi sepi. Kemudiannya satu hentakan yang kuat di pintu belakang. Kali ni ayah Faris membaca doa pelindung dengan sekuat yang dia boleh dan lampu tiba-tiba menyala semula. Kesemua bunyi yang diorang dengar, bunyi hentakan, bunyi tapak kaki, suara yang memanggil hilang. Timbullah kekeliruan, persoalan dari mana datang bunyi tersebut. Buat si Faris ia adalah satu pengalaman yang baru buat dirinya. Namun bagi ayah dan ibunya berlainan. Katanya itu adalah perkara yang biasa yang diorang dengar. Tapi bukanlah memanggil nama, tapi lebih kepada bunyi-bunyian dari segi ketukan, dari segi orang berjalan. Namun bagi mereka itu adalah satu perkara yang normal. Tapi bagi Faris, ia adalah sesuatu yang menyeramkan. Dan tambah lagi, apa yang diorang dengar tu memanggil nama Faris. So malam tu, consider diorang ni memang tak tidur lah, disebabkan ketakutan yang teramat sangat. Dan apabila tibanya keesokan pagi, Faris perasan sesuatu di area belakang rumah, di kawasan luar lah. Dia nampak kesan tapak kaki, tapi bukan tapak kaki manusia. Kelihatan jejak ataupun tapak tu yang agak panjang dan keadaannya nampak macam melompat, kaki yang melompat. Dan yang lagi menyeramkan, jejak langkah tu ataupun bekas jejak langkah tu berhenti betul-betul di bawah tingkap biliknya. Dan selepas pengalaman tu, bukan nak katakan si Faris ni mengelak daripada buat apa-apa ke, ataupun mengelak keluar malam ke, dia still buat rutinnya seperti biasa. Tapi kali ni dia lebih peka. Yang di kawasan perumahan kedua ibu bapanya bukanlah kawasan yang kosong. Ada penunggu yang berada di situ, tak kisahlah pada bulan yang biasa ataupun di malam bulan Ramadan. Kisah yang seterusnya membawa kita ke Melaka. Pengalaman yang dialami oleh Nadia, seorang pelajar universiti yang tinggal di asrama lama di Melaka lah. So asrama tu dikatakan dah berusia lebih kurang 30 tahun macam tu. Cat dindingnya dah agak pudar. Lampu koridor yang malap. Pada waktu siang penuh lah dengan suara pelajar dan semua berbagai. Tapi pada waktu sahur berbeza. Sunyi dan tak banyak yang bercakap. Yelah, bayangkanlah waktu sahur kan, kita pun semua tahulah, bila bangun-bangun tak ada yang nak bersembang ke apa, dengan muka serabai bagai dan kena makan lagi semua benda. So memang tak banyak bercakap lah. Itu standard lah, normal. So Nadia ni jenis yang suka bangun bersahur awal lah. So dia bangun dalam lebih kurang pukul 4 pagi macam tu. Dan kelihatan roommate-nya masih lagi tidur. Dia pun turunlah ke pantry di aras bawah untuk panaskan makanan. Kelihatan koridor kosong, tiada sesiapa yang berada dekat situ. Dan adalah beberapa lampu berkelip sedikit. Biasalah, hostel ataupun asrama yang lama kan. So sampai di pantry, si Nadia ni pun nak buatlah apa yang patut buat. Dan pada ketika itu, dia dengar bunyi air menitis walaupun tiada pipe yang terbuka. Disangkakan kemungkinan pipe bocor ke apa ke, pipe rosak ke kan. So dia abaikan lah. So sedang si Nadia ni duk panaskan lauk, terdengar suara perempuan macam berzikir dengan perlahan. Bukan suara dari surau. Dan suara tu agak dekat, tersangat dekat, seolah-olah berdiri di belakangnya. Terasa kehadiran seperti itu
Nadia pun menoleh nak tengok siapa yang ada di belakang. Kemungkinan roommate dia ke apa ke. Tapi bila seeloknya dia menoleh, kosong. Tiada sesiapa yang berada di belakangnya. Tapi apa yang si Nadia ni sedar, dia dapat bau satu bauan yang agak wangi, seolah-olah macam bau bunga macam tu, tapi dia tak pastikan bunga apalah, memenuhi ruangan pantry. Dan bau tu makin lama makin kuat. Dia mengganggu dari segi tempat tu dah lah kosong, dan awal pagi pula tiba-tiba bau bunga. So memang aneh lah. Dah lah benda tu dah pelik. Tak lama kemudian, kedengaran bunyi kerusi ditarik dari hujung pantry. Nadia walaupun dalam keadaan panik, dia cuba tenangkan diri. Dia yakin mungkin pelajar lain dah start turun untuk bersahur. Nadia pun berjalan ke arah bunyi di mana dia dengar. Sekali lagi, tiada sesiapa yang berada di kawasan pantry tersebut. Dan tiba-tiba lampu pantry terpadam. Dan dalam kegelapan itu, Nadia terdengar suara berbisik betul-betul di tepi telinganya. Kedengaran jelas bisikan tu memberitahu Nadia, temankan aku bersahur. Mendengar suara bisikan tu, Nadia menjerit dengan begitu kuat. Jeritan si Nadia ni punyalah kuat sampai semua lampu di area pantry tu menyala semula. Dan apabila lampu di kawasan pantry itu mula menyala, di hadapan si Nadia ni, di hujung meja panjang pantry, kelihatan seorang perempuan yang sedang duduk di salah satu kawasan meja makan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus, kaku, dan yang paling menakutkan, apabila Nadia nampak kepalanya perlahan-lahan berpusing memandang ke arah Nadia. Matanya yang abnormal, tak nampak manusia langsung, dengan senyuman yang sinis memandang tepat ke arah Nadia. Disebabkan ketakutan yang teramat sangat, Nadia pingsan dekat situ juga. Pada keesokan harinya, apabila Nadia tersedar di biliknya, kelihatanlah rakan-rakannya semua ada, dan ada seorang warden wanita yang memberitahu kepada si Nadia apa yang dia telah alami. Tapi sebelum warden tu bagi tahu kepada Nadia, dia suruh kosongkan bilik tu. Warden tu just nak bercakap berseorangan dengan Nadia sahaja. So nak tak nak, pelajar-pelajar lain pun kosongkan bilik tu. Dan kemudian warden ni pun ceritalah kenapa ataupun apa sebabnya berlakunya gangguan di situ. Katanya 10 tahun dahulu, seorang pelajar meninggal dunia di pantry tersebut, dan disebabkan itu dikatakan kebanyakan pelajar yang bangun awal pagi dan pergi ke area pantry, tak kisahlah awal pagi ke lewat malam ke apa kan, diorang sering terserempak dengan wanita tersebut. Dan consider Nadia ni bernasib baik lah, kata warden tu, dapat berjumpa dengan lembaga misteri yang sentiasa menghuni pantry asrama tu. Tapi ingat, seperti mana yang dikatakan oleh warden tu, yang di mana seorang pelajar meninggal dunia di area situ, itu bukan bermakna yang roh pelajar tersebut mengganggu pelajar-pelajar yang ada di kawasan asrama tu. Itu hanyalah gangguan yang datang daripada jin, akibat ialah bila dibawa mulut oleh pelajar asrama yang lain, dan disebabkan ketakutan dan semua benda tu, dan jin ni akan menggunakanlah benda tu, ketakutan tu, untuk mengganggu pelajar-pelajar lain. So itulah pesanan saya nak pastikan geng bayang semua dapat. Sebab bagi kita yang beragama Islam, kita kena ingatkan satu, roh manusia once kita dah meninggal takkan pulang lagi ke dunia ni untuk menghantui sesiapa. Itu mungkin orang barat punya cerita ke apa, tapi kita yang beragama Islam, kita percaya benda tu satu, roh akan berada di alam barzah dan menanti tibanya akhirat kelak. Alright, so ingat tu, apa-apa gangguan nampaklah macam apa arwah ke apa ke semua benda tu,
itu bukanlah roh, tapi hanyalah gangguan jin yang cuba menyesatkan kita, yang cuba menakut-nakutkan kita. Alright, so jom kita ke kisah yang terakhir buat kali ni. Let's go. Alright, gamers semua, kisah yang terakhir ni merupakan pengalaman yang dialami oleh Hakim, pelajar tingkatan 5 di sebuah sekolah berasrama penuh yang terletak di area Johor. So dikatakan pada Ramadan tahun tu, rakan si Hakim yang bernama Azlan dikatakan berubah berlainan daripada segi sikapnya. So apa yang berubah sebenarnya? Dikatakan Azlan yang sentiasa ataupun biasanya ceria menjadi pendiam. Matanya menjadi cengkung dan selalu termenung selepas waktu tarawih. Pada awalnya mereka sangka kemungkinan Azlan letih berpuasa, sehinggalah pada suatu malam selepas semua pelajar masuk tidur, Hakim terdengar Azlan bercakap bersorangan diri. Bukan bercakap, tapi seperti berbisik dalam bahasa yang tidak difahami. Apabila mendengar bisikan tu, Hakim ni pun bangunlah dan melihat ke arah katil si Azlan. Azlan terduduk dengan tegak, matanya terbuka luas. Tapi seperti tidak sedar, suaranya berubah, lebih dalam dan lebih tua. Kemudian Azlan menoleh perlahan ke arah Hakim dan tersenyum. Senyuman tu bukanlah senyuman manusia, mengikut deskripsi yang diberikan oleh si Hakim ni. Apabila Hakim ni nampak wajah Azlan macam tu, Hakim ni pun tarik selimut masuk tidur semula lah, tak nak fikirkan apa yang dia nampak. So pada esoknya, apabila si Hakim ni tegur si Azlan berkenaan apa yang berlaku pada malam tu, Azlan cakap dia tak ingat apa-apa. Yang dia ingat, dia masuk tidur dan lepas tu dia bangun bersahur macam biasa lah. So Hakim pun nak tekan ataupun nak pressure lebih-lebih pun tak boleh juga. And dia pun tak nak lah takut-takutkan si Azlan ni. Fikir kemungkinan lah si Azlan ni jenis yang apa orang kata sleepwalking, bukan tak tahu lah, mengigau lebih kurang lah, mengigau ke apalah kan. Sebab sepanjang si Hakim kenal si Azlan ni, tak pernah berlaku perkara pelik macam tu. So pada malam berikutnya, keadaan menjadi lebih teruk. Si Hakim ni terbangun dan melihat Azlan berjalan ke hujung dom dalam keadaan gelap, berdiri menghadap dinding. Hakim ni pun ikutlah si Azlan ni nak tengok apa yang dia buat. Dengan perlahan lah, tak naklah si Azlan ni tersedar ke apa. So diikut apabila seperti mana Syadus katakan, kelihatan si Azlan ni berdiri menghadap dinding. Tak pasal-pasal kepala si Azlan ni terhantuk dengan sendirinya ke dinding berulang kali. Melihat benda tu, Hakim kejutkan rakan-rakan dia yang lain dan terus pergi ke arah si Azlan ni untuk tahanlah daripada mengelakkan si Azlan ni cederakan diri dia sendiri. Tapi tenaga si Azlan ni memang luar biasa. Boleh dikatakan hampir 4 rakan si Azlan ni menahan, tapi still tak berjaya. Sedang diorang duk menahan si Azlan ni, salah seorang menyuruhlah rakan-rakan yang lain memanggil warden. Dan apabila warden dipanggil, diikuti dengan seorang ustaz yang datang, yang memang stay dekat asrama tu sekali. Ustaz tu pun datang membacakan ayat-ayat ruqyah. Dan ketika ayat tersebut dibaca, Azlan menjerit. Suaranya bertukar menjadi suara perempuan tua yang mengaku dirinya penjaga keluarga Azlan. Tubuh si Azlan ni macam terhuyung-hayang macam tu sebelum dia rebah pingsan. Dan tak lama kemudian, lepas benda tu dah terjadi, keluarga si Azlan ni pun dipanggil. Dan mengikut ceritalah, consider macam buah mulut ke apa yang dibawa, semasa keluarga Azlan ni dipanggil, duduklah bersama ustaz semua untuk bincang apa yang telah berlaku. Katanya nenek kepada si Azlan ni pernah membela sesuatu. Katanya saka keluarga untuk melindungi keluarga si Azlan ni. Dan tahun tu nenek si Azlan ni meninggal, dan tiada sesiapa ahli keluarga yang lain nak ambil alih saka tu. So dipersoalkan macam mana si Azlan boleh dapat saka tu.
So bila Hakim berbincang ataupun bersimbang dengan si Azlan, Azlan pun menceritakan apa yang telah berlaku. Katanya adalah suatu malam ketika mereka pulang menziarahi neneknya dalam keadaan penat. Pada malam tu Azlan termimpi sesuatu. Azlan didatangi oleh neneknya dan di dalam mimpi tu neneknya memberi si Azlan sesuatu. Azlan yang tak tahu cerita, yang tak tahu latar belakang neneknya yang membela saka ke apa, Azlan menerima hadiah dalam mimpi tu. Dan apabila Azlan menerima hadiah tersebut, consider Azlan telah mewarisi saka neneknya. So selepas tu Azlan disuruhlah untuk pergi berubat, untuk membuang ataupun memutuskan perjanjian antara saka tu dan neneknya. So buat si Hakim, Ramadan pada tahun tu menjadi tahun yang paling menakutkan bagi seluruh dom di area situ. Dan Hakim masih ingat satu perkara yang terakhir. Sebelum Azlan dibawa pulang, Azlan berbisik kepada Hakim, kira sebelum dia berubat semua benda ni lah. Dia kata yang dia tahu yang keluarga si Azlan ni akan memisahkan saka ni, tapi saka ni takkan pergi dan akan mencari tuan yang baru. Siapakah tuan tersebut? Tiada siapa yang tahu. Harap-harap bukan Hakim lah. Naya mat. So itulah pengalaman yang dialami oleh si Hakim semasa berpuasa di asrama bersama dengan rakannya yang bernama Azlan. Alright guys, semua sebegitulah 3 kisah yang menyeramkan yang dialami pada bulan Ramadan. So seperti mana Shadows katakan, yes betul, bulan Ramadan kita semua tahu semua syaitan dia belenggu, tapi kita kena ingat ada juga low level jin lah yang suka mengganggu. Malah ada juga saka-saka yang tak tertangkap, sebab diorang ni bukan yang menghasut buat benda jahat ke apa. Diorang ni jenis yang itulah, orang kata jin-jin yang jahat lah. Sama lah macam manusia juga, ada juga manusia-manusia yang jahat. So lebih kurang lah So tak semestinya bulan Ramadan tak ada hantu. So berjaga-jagalah. Okay, kod-kod mana tahu sesiapa yang lepas solat tarawih ke apa dan berjalan balik naik motor ke apa kan, ada penumpang lebihan ke apa, reda je mat, just jalan, teruskan kehidupan, abaikan makhluk tu di belakang tu. Okay, so Shadows harap gambar semua terhibur dengan kisah pada hari ini. Kalau korang semua terhibur, jangan lupa tekan like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So sampai sini adalah kisah kita pada hari ini. Nama aku Shadows, and by the heroes of Shadows, stay safe, stay healthy, selamat puasa, sehingga kita jumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye gamers semua. Piu.